Pernah tak kita terfikir, anak kita bukan minta hadiah, bukan minta duit, dia cuma mahu merasa dihargai. Kerana satu ayat kecil daripada ibu bapa boleh menyembuhkan hati anak atau melukakannya seumur hidup. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyentuh sesuatu yang amat lembut, amat penting dan amat diperlukan oleh setiap jiwa kecil yang sedang membesar. Anak nak merasa dihargai. Wahai ibu bapa, anak-anak mungkin kecil tetapi hati mereka besar. Mereka mungkin tidak pandai meluah dengan kata-kata, tetapi mereka sangat peka dengan cara kita melayan mereka. Dalam dunia yang penuh cabaran ini, anak bukan hanya perlukan makanan, bukan hanya perlukan pakaian, bukan hanya perlukan pendidikan. Mereka perlukan penghargaan dari ibu dan ayah mereka sendiri. Penghargaan yang membuat mereka rasa ayah sayang aku, ibu bangga dengan aku penting, aku bernilai. Wahai ibu bapa, kadang-kadang anak bukan mencari pujian yang besar. Mereka hanya mahu dihargai melalui perkara kecil. Terima kasih tolong ibu. Bagusnya kamu cuba lagi walaupun susah. Ayah bangga sebab kamu jujur. Ibu suka bila kamu tolong adik. Ayah nampak usaha kamu. Ayat-ayat kecil ini yang mungkin kita anggap biasa boleh menjadi ubat hati untuk seorang anak yang sedang belajar mengenal nilai dirinya. Wahai ibu bapa, jangan biarkan anak kita membesar tanpa rasa dihargai. Kerana bila anak tidak merasa dihargai di rumah, mereka akan cari penghargaan itu di luar dan tidak semua tempat di luar adalah tempat yang selamat. Anak yang dihargai akan lebih yakin, lebih berani mencuba lebih matang, lebih mudah mendengar nasihat, lebih baik emosi dan tingkah lakunya. Kerana anak yang merasa dihargai akan menghargai diri mereka sendiri. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, saya ingin pesan dengan penuh kasih, hargailah anak setiap hari, walau sedikit, walau ringkas, walau hanya melalui satu ayat. Kita tidak tahu, mungkin satu ayat itu menjadi sebab mereka terus kuat, terus berusaha, terus percaya pada diri sendiri. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat inspirasi dan kekuatan mendidik dengan kasih. Terima kasih ibu bapa, penghargaan anda adalah kekuatan terbesar anak.